racun yang Hana ni keluarkan. Jadi dia dihantar ke Tengku Afwan Afzan, Kuantan. Tapi malangnya Tengku Afwan Afzan ni dia tak ada anti venom, dia punya vaksin tu dia tak ada. Dia terpaksa tunggu 5 jam daripada HKL. HKL hantar. Orang kata apa, naik kereta lah. Jadi bila HKL hantar 5 jam, dia masuk ICU tu masa tu dah pukul dekat-dekat 7 malam juga. Bayangkan dia nak tunggu lebih kurang pukul 11-12 malam untuk anti venom tu sampai daripada HKL. Jadi keadaan dia masa tu dah lemah. Dia cakap semua tangan ni dah sekebas. Ni semua dah kebas, tangan dah kebas dan mulut dia berbuih. Mata dia boleh bergerak. Dalam ICU tu mata hitam dia ni boleh bergerak macam ni, berpusing-pusing mata dia. Tindak alas bisa ni tadi. Jadi kata bapak dia masa kita wawancara tu, bila anti-venom ni sampai, doktor buat keputusan untuk inject dia setiap setengah jam 1 dos. 9 dos dia dimasukkan malam tu. 9 dos. Tapi pelik bin ajaib. Pelik bin ajaib. Satu kes antara satu-satunya kes kat Malaysia ni. 9 dos anti-venom